Termostat dia dah teruk dah, dekat dah karat dah ni. Dah jam dah termostat. Okay, hari ni ada biji kereta Persona lama. Okay, owner dia datang kedai, dia minta tolong checkkan lah. Sebab kereta dia kata temperature naik. Okay, bila datang check tu, kami check semua bahagian coolant tu ada air lagi, tak ada leaking. Bila kami check pada bahagian kipas dia, motor fan dia ni ada masalah lah. Okay, motor fan dia ni dah ada problem lah. Dia kena ketuk baru berjalan. Owner ni pun dia kata tak pernah langsung tukar fan motor ni. So kita recommend pada owner untuk tukar yang original lah. Okay, kita recommend kat owner untuk tukar yang original lah. Sebab macam kita Persona ni, kipas fan ni dia pakai satu je. So sebaiknya lah, kalau barang-barang yang macam ni, kita kena pakai yang original supaya lebih tahan lama lah. So owner pun request untuk kita tukar demi coolant. So kita recommend pada owner untuk pakai coolant Yakult. Coolant ni senang sikit. Sebab apa? Dia tak payah campur air. Dia 5 liter ni dia terus tuang je. Sebab dia dah premix, dia dah siap campur dah. Dia tinggal tuang saja. Kita akan tukar sekali dia punya thermostat. Thermostat dia dah teruk dah, dekat dah karat dah ni. Dah jam dah thermostat dia. Kita akan tukar dengan yang baru. Ni yang baru. Perbezaan baru dengan lama. Okay, siapa-siapa yang ada masalah cooling system ke apa, nak check cooling system tu masih okey ke tak, boleh cari kami dekat kedai MVV.